akan ambil UPKK. UPKK ialah exam yang diduduki oleh pelajar tahun 5 seluruh Malaysia. Biasanya yang tak ambil UPKK pun dalam 10% sahaja. So UPKK ni ialah pemberat kepada penilaian untuk kemasukan ke sekolah TMUA, Tahfiz Model Ulul Albab, dan juga tahfiz berakademik. Dulu 8A, sekarang 9A. So ada amali, selain daripada akidah, ibadah, sirah, bahasa Arab, tajwid, Al-Quran, dan ada 3 subjek amali lagi lah, hafazan dan amali solat dan sebagainya. UPKK bukan silibus sekolah rendah kebangsaan lah. UPKK adalah silibus yang diajar di sekolah KAFA. Sekolah KAFA ada setengah sekolah dia akan bersekali dengan KAFA. Ada setengah sekolah tidak bersekali, hanya akademik sahaja. Parents akan memilih satu KAFA lain untuk hantar anak-anak. Tetapi ada juga student fly high yang tidak pergi KAFA, hanya mendaftar saja tapi mengikuti kelas-kelas kita, iaitu kelas-kelas under Ustaz Azhari and team pada tahun 2023 berjaya mendapat best student UPKK di Melaka. Itu memang ada living proof yang tu, testimony. UPKK sebenarnya exam dinilai pada anak tahun 5. Kelas KAFA bermula daripada anak tahun 3 sebenarnya. 3, 4, 5. So silibus yang diajar ialah silibus 3 tahun tersebut lah. 3, 4, 5. Kenapa perlu ambil UPKK? KAFA adalah satu program yang merangkumi semua keperluan agama yang anak-anak wajib tahu. Sebagai ibu bapa, macam mana kita nak menilai keperluan fardu ain anak-anak serta Al-Quran anak-anak? Itulah UPKK lah sebagai penanda arah. Peluang bagi saya adalah macam fardu kifayah lah, kita sebagai penyedia pendidikan. Jadi di Fly High, kita sediakan satu kelas yang saya nak semua orang grab the opportunity, semua orang mampu. Kita panggil program UPKK Meroket, di mana di Fly High kita ada beberapa kelas UPKK. Antaranya kelas gempur, antaranya kelas imtiaz, kelas bahasa Arab, kelas hafazan. Top selling kita yang paling anak-anak suka itu kelas Meroket. Tenaga pengajar utama ialah Ustaz Azhari yang dikenali sebagai Abi. Dan juga ada 3 lagi guru lain yang memang hasil lah dalam bidang dia. Dan kelas tu sangat komprehensif, dan juga Fly High wujudkan kelas itu ialah dengan niat pertama nak membantu jugalah anak-anak yang cari kelas-kelas tambahan sebagai support kepada kelas-kelas yang sedia ada. Kelas ni kita adakan sebulan 20 kali. Untuk pendaftaran kelas Meroket akan mendapat 6 buku UPKK secara percuma, dan buku tersebut akan digunakan sebagai modul dalam kelas tersebut. Kiranya Meroket itu kita belajar bab by bab, subjek-subjek. Gempur kita latih to be soalan-soalan tahun ke belakang, soalan-soalan ramalan, soalan-soalan sport. So yang di situ berkumpulnya soalan yang kita punya murabbi sediakan, dan murid hanya tinggal buat latih to be setiap minggu lah. Semua kelas ni komplit untuk kita sediakan anak-anak untuk menghadapi exam UPKK. Di Fly High, kita cikgu-cikgu, admin, pengurusan sentiasa mencari idea untuk bantu. So, kita cakap ke diri kita, dekat staff, apa cara kita nak bantu ibu bapa dan anak untuk membuat persediaan ke peperiksaan UPKK selain daripada pendidikan rasmi di sekolah KAFA. So, kita menjadi support body kepada KAFA sedia ada. So, apa yang kita bantu? Kita sediakan kelas, guru-guru pergi kursus, dan juga buku yang kita sediakan yang terbaru dalam tulisan Rumi, di mana kita faham ramai anak-anak yang tak boleh baca Jawi. So, macam mana nak menghafal? Jadi, Jawi tu along the way, belajarlah Jawi untuk persediaan exam. Sebab ada satu subjek Jawi. Tapi, untuk subjek lain boleh baca dalam tulisan Rumi dahulu, menjawab dalam tulisan Jawi. Yang penting kefahaman, hafal, ingat, semua tu dibaca dalam tulisan Rumi dahulu. Itulah antara cara kita nak bantulah. Tapi kita kena ingatkan, UPKK memang dalam tulisan Jawi. Cakap pasal tulisan Jawi, ada Jawi lama, ada Jawi baru. So saya sendiri tak dapat ajar anak, sebabnya saya belajar dulu lain ejaan dia. Jadi dengan inisiatif tu, sebab kita tahu sangat crucial untuk bahasa Jawi. Tulisan Jawi ni adalah satu perkara yang agak bagi saya kritikal lah. Sebab kalau salah satu huruf pun memang akan efek pada markah exam anak-anak. Jadi inisiatifnya, apa yang Fly High boleh bantu, kita buat kelas percuma Jawi di TikTok Fly High almost setiap malam lah. Buku UPKK yang ada, yang kita buat sendiri daripada hati. Maksudnya kita keluarkan buku daripada tulisan yang berdasarkan pengalaman daripada pengajar-pengajar Fly High, iaitu Ustaz Azhari, Cikgu Mili, Ustaz Zaim dan juga Ustaz Hazwan.
So 4 murabi bergabung dan kita hasilkan buku latest iaitu UPKK Itu Mudah. Kenapa UPKK Itu Mudah? Kerana buku tersebut ditulis dalam tulisan Rumi. Jadi sementara anak nak mahir Jawi, anak boleh along bersama-sama belajar Jawi dan juga belajar subjek lain dalam bahasa Rumi. Sebelum ini kita ada keluarkan buku Nota Padu lah. Nota Padu UPKK. Kenapa nama dia Nota Padu? Bukan nota padat. Nota padu ialah nota yang kita ekstrak topik-topik penting sahaja berdasarkan pengalaman penulis selama 25 tahun dalam bidang UPKK. Topik-topik mudah yang tidak pernah keluar exam kita tak akan masukkan dalam nota padu. Jadi di situ kita dah kompreskan, kita dah kecilkan skop persediaan anak-anak. Jadi anak boleh fokus mana yang betul-betul masuk exam lah. Sebelum ni adalah ibu bapa kata, okey, kenapa topik ni tertinggal? Kenapa topik ni tertinggal? Buku ni tak lengkap lah, salah lah. Bukan, kita sengaja buat tu. Maksudnya, walaupun belum follow mana-mana kelas Fly High ataupun kelas Kafa, tetapi dengan adanya buku tersebut anak-anak boleh mendapat gambaran dan boleh bersedia untuk exam UPKK. Nak masuk asrama penuh, Fly High kan ada.